Lebih-lebih lagi orang tak semaya. Orang tak semaya buku mati ni nak ayat tu. Allah, dahsyat sekali. Gana mati dahsyat. Ketik di ular Syuja'ul Aqra' dalam kubur. Tuhan buat ular dalam kubur. Lah, tahu gedok buat kita ni. Hani royak kata anak cucu kita malas semaya. Kita semaya tak ada gapo lah. Orang tak semaya tak cukup, semaya tinggal. Nah ya tu. Orang ni dah mati esok lah kubur ketik di ular. Ketik di ular Syuja'ul Aqra'. Nama ular Nabi royak dalam hadis. Ular ni bisa Nabi kata mata merah. Taring lek bawah ni rapak. Rapak di hidung kau. Nabi kata bila kena ketik Allahu Akbar bisa. Lebih pada duslo lagi. Lebih pada duslo lagi. Ular ni noyak kata. Nabi kata kena dalam hadis dia. Sekira ular ni kalau dia tepik. Macam. Apa ni. Bisa dia tu macam hai tah dunia ni. Hak mana tepat kena. Kena apa bisa dia. Pun kayu tak akan tumbuh. Tu bisa tak bisa duduk dalam kubur. Hak ni capak untuk nak azab orang tak semaya. Ular. Ha ni noyak ni. Cabiklah noyak tu. Pas Nabi kata kena. Ular ni besar tekak uta. Seko-seko besar tekak uta. Kalau mah kita gak batai pini. Tu mudah-mudah kita tiap. Besar batai pini seko-seko duduk dalam kubur. Nanti nak balok, nak isak darah orang tak semaya dalam kubur. Tak ada dah kita ni. Haning Islam yang royak habis kita. Tapi bila kita tak tahu, kita berani tinggal semaya. Banyak mana anak-anak muda kita tak semaya. Semaya tak cukup pada ngorik dengan Isya ya. Subuh dak. Zuhur dak, asar dak. Ada setengah orang. Ada setengah orang ni semaya zuhur dengan asar. Ngorik dak, Isya dak. Ha tu nak ayat atas orang-orang kita setengah pelik-pelik. Ha ni nak ayat atas keadaan kita. Ingat dalam kubur situ dah. Situ dah. Apatah lagi kalau akhirat esok. Akhirat esok Tuhan ceden neraka sakar. Satu neraka Tuhan buat cepak bagi orang tak semaya. Dia tak buh orang lain. Dia buh orang tak semaya neraka. Neraka sakar. Allahu Akbar tengok. Ni pendek kata orang tak semaya ni mudah-mudah kata masuk neraka. Kecek pandak-pandak masuk neraka. Orang tak semaya. Sabit kalau natu kita tak masuk. Natu kita tak semaya. Anak kita tak semaya. Kita royaklah mun ahli neraka, mun hidup lain ke. Tak seduk ngacik. Mun sewa ke mana buat rumah sore. Mun hidup on boleh lah hutan mana ikut mulah dong anak bini mulah. Jangan duduk rumah cik. Jangan duduk. Kita kena bekai dengan anak kita kalau tak semaya. Jangan we ada lah dalam rumah kita tu tak semaya. Kadang-kadang setengah orang ni sekelamin tu rajin sejik. Orang bepak gendong lah dengan tu laki dia tu. Dia motor cek dah mutu hari dah tengah hari dah. Pada leh hari dah dengan bini dia. Bini bergantung perut. Ingat wemu mengat lubang tu wemu tu break dia. Allah gapo wemu hitam tu paut dia lembu betul dah. Oh, nak tak nampak mata mari subuh. Tak lembu petai dah. Ada nak ya. Rajinlah sekelamin tu. Allah mari sejik rajin. Tapi anak pak beradik rumah tak ada siapa dia semaya. Oh, tak gerak. Jangan we ada lah orang tak semaya dalam rumah kita. Jahmak. Pedak bukan rahmat, jahmak. Hak tu dia di kepayahan kita. Hak tu tak jaya tu. Tak jaya dalam hidup kita. Pas mula rezeki, geno kedai remo laku. Padahal kedai kita tepi tu tak asap. Kita tak jaga semaya, rezeki payah. Rezeki payah nak ya kita hidup. Hani masalah ugamu.